Apa itu bawasir? Bahagian 2. Apakah rawatan untuk bawasir? So, rawatan bawasir terpulang pada grade bawasir yang macam saya katakan tadi. So, jadi grade 1 ni kita kena ubah gaya hidup kita. Kita kena makan makanan yang tinggi serat, minum cukup air supaya untuk mengelakkan sembelit, dan juga kita boleh makan ubat-ubat. Grade 2 ni kemungkinan memerlukan prosedur yang kecil sebagai prosedur pengikatan bawasir, ataupun kita boleh menggunakan kaedah yang terbaru iaitu kaedah laser untuk membakar bawasir itu. Grade 3 dengan grade 4 kemungkinan besar memerlukan pembedahan. Antara faktor-faktor risiko bawasir ni adalah, di antara faktor risiko bawasir adalah duduk terlalu lama di toilet, obesity, hamil, sering mengangkat barang berat. Jika anda rasa video saya bermanfaat pada anda, sila follow, like and share untuk video kesihatan seterusnya. Akan bersambung. Nantikan video seterusnya.